Hampa tahu tak, bulu biri-biri yang lembut tu bukan tumbuh sikit je, dia tumbuh tak berhenti sepanjang tahun. Sebab itulah penternak kena buat kerja penting ni, cukur bulu biri-biri. Bukan nak bagi segak, tapi kalau tak cukur, biri-biri boleh kepanasan, dia susah bergerak, malah kena penyakit kulit. Biasanya kerja ni mereka buat sekali atau 2 kali setahun, bergantung pada jenis biri-biri dan cuaca juga. Mereka akan guna gunting elektrik khas dan penternak berpengalaman boleh siap cukur seekor dalam beberapa minit saja tanpa cedera. Memang terror no. Lepas cukur, bulu tu mereka tak buang, tapi mereka kumpul dan mereka proses jadi benang wool yang digunakan untuk buat baju sejuk, selimut, kapet sampai penebak rumah pun ada. Lepas cukur, biri-biri pun nampak lebih segar dan ringan macam baru keluar daripada spa. Pendek kata, semua untung. Biri-biri sihat, penternak untung, kita pun selesa. Macam mana? Hampa try lah cukur bulu biri-biri pula. Asyik cukur bulu sendiri je. Sila komen.